Sekarang apa macam? Lutut sudah goyang. Nak letak jawatan kau tak nak letak jawatan. Itu hari belum berkempen tu anda bercakap siapa makan cili dia rasa podeh lah. Betul tak? Nak ditelan mati emak. Nak diluah mati bapak. Sekarang lutut sudah goyang, nak diluah mati mak, nak ditelan mati bapa. Itulah perumpamaan yang ditujukan seorang TikTokers kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngarkoming apabila individu ini meminta menteri dari Kerajaan Pakatan Harapan tersebut menunaikan kata-katanya sebelum ini yang mengatakan beliau akan meletakkan jawatan di dalam Kabinet Menteri jika Barisan Nasional menang besar di PRN Johor. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok miliknya itu, individu ini mengingatkan para menteri supaya menjaga kata-kata pada PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos ini, supaya tidak memakan diri sendiri. Komen tak apa, tunggu habis nanti. Kalau dengan komen tak tahu nak tulis surat letak jawatan, saya buatkan nanti. Sekarang apa macam? Lutut sudah goyang. Nak letak jawatan kau tak nak letak jawatan. Itu hari belum berkempen tu anda bercakap siapa makan cili dia rasa podeh lah. Betul tak? Nak ditelan mati emak. Nak diluah mati bapak. Dia tak kira bila berkempen tu ramai orang datang. Wah ini boleh menang. Dia tak boleh macam tu dopoi. Betul tak? Yang pentingnya bila hari mengundi tu. Berapa ramai yang datang yang pangkah parti tersebut. Saya dah agak worry Dokek JB ni Messi Barisan Nasional menang. Sebab bukan apa. Sebab bila kita tengok bola, lepak-lepak sama kawan-kawan kan, diorang ni bercerita. Kau agak worry kan, siapa menang? Saya ngobar lah. Kemungkinan Barisan Nasional. Sebab JB ni, dia punya bangsa Johor ni budak-budak lain macam sikit. Lepas ni turn Negeri Sembilan pula. Lepas ni kalau nak bercakap, kaji dulu. Fikir dulu, jangan ambil lopeh. Ya. Sebab kita tak tahu lopeh ni siapa pula yang letak jawatan. Ni yang Dokek Johor ni, UMNO dah menang. Mana Madani lawan Madani. Dapat pun Madani lah kan. Janganlah marah. Saya bergurau. Dia macam ibarat macam ayah lawan anak lah. Ni kira anak kau ngajar lah. Ni lawan ayah.